I rasa ada juga apa orang cakap weightage on the issue yang mereka bawa. Contohnya Wikasan bawa isu MEHP kan. Yeah. I think that's a legit question to ask. Yeah, of Sama course. juga dengan isu yang My Kiosk tu. Betul. Sebuah projek Gajah Putih, right? Semua Tersadai macam tu je. tersadai macam tu saja. So bila mereka tanya soalan tu, mereka memainkan peranan untuk bertanya mengenai sebab ini mewakilkan duit rakyat. Ini isu rakyat. Bila mereka tak jawab, tak diberi peranan, then what is the keberadaan mereka untuk mereka terus berada dalam coalition tu? They are not even respected by their coalition partners. Correct. I agree. At this point sekarang ni, adakah mereka masih berfungsi as a coalition partner ataupun mereka sekadar boneka? That's what's running in my mind, and I think that's what's running in, I believe, even in their members' mind as well. Sebab tu saya rasa kebelakangan ini MCA terutamanya sudah mula membuat mesyuarat akad umbi, dan mereka, saya dengar lah, ada ura-ura bercakap untuk keluar daripada blok Kerajaan Madani. So in that sense, what do you think? What do you think about that? If you ask my personal opinion, Sudan, I think they should just leave. Okay. Madani, kalau mereka tak nak kehilangan sokongan rakyat, macam MCA, dia ada sokongan kaum Cina, MIC ada sokongan kaum India. Okay. Masih ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Okay. I mean, whether you like it or not, MIC ni ialah sebuah parti yang dah bertapak berpuluh tahun. Baik. Dan ada juga jasa mereka pada masyarakat India. Memang tidak boleh nafikan. Memang tak ada siapa yang boleh kata MIC ni tidak ada jasa mereka. Ketika Kerajaan Madani, ketika mereka menjadi pembangkang satu ketika dahulu, mereka seringkali, especially pemimpin-pemimpin India dalam PH, seringkali menyerang MIC supaya mereka boleh menjadi hero di mata masyarakat. Tetapi selepas mereka menjadi kerajaan, apa yang mereka buat, Sudan? Nothing. Sudan boleh nampak, boleh melihat sendiri apa yang mereka lakukan. Kita tengok isu Mitra pada hari ini.